Mohon perhatian sekali lagi diulang kepada Encik Zahari. Menarik yang sedang berlangsung dan bakal berlangsung pada hari ini sekitar tengah pagi dan sehinggalah ke tengah hari nanti. Jadi kalau boleh kita dapat bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Ini adalah majlis yang besar. Jadi kalau boleh kita minta ke semua untuk bersama-sama memainkan peranan menjayakan event atau program yang sedang berlangsung pada waktu ini. Jadi saya daripada Larian juga ada Robi kejap lagi. Jadi saya mohon juga kepada kesemua pelari boleh join ataupun terus serta dengan senai Robi kita. Dan selepas itu kita ada juga sesi pengenalan tim bola sepak wanita. Ada buat ni ke kan? Suka nikah ke apa? Tak. Ini bukan push bike. Oh. Basic lah untuk balancing sebelum diorang pergi ke nada basikal. BMX dan TV ke. So usia 2 tahun lah sampai 5 tahun ni. Okey, kejap. Okey, bolehkah kita hold sekejap? Ramai pula. Okey. Mereka sekejap lagi kita akan letak dekat depan supaya kita boleh tengok apa sebenarnya hadiah yang akan diberikan. Jadi
Pastinya pada hari ini kesemua peserta larian obor bakal melengkapkan larian sejauh 3 km dan di mana ia akan digerakkan melalui 6 checkpoint utama akan dijayakan bersama oleh Barisan Kepimpinan MPS, Majlis Kerajaan, pelajar-pelajar sekolah dan larian jarak 3 bersaksinya di ruangan pelekat di ruangan garisan permulaan acara kita pada hari ini. Dan sebentar lagi kesemua berhormat akan turut serta membawa obor untuk kita memulakan acara kita sebentar saja. Baik, bolehkah kita bergambar seketika bersama dengan kesemua peserta larian? Okey, ready yang belakang-belakang? Baik. Dengan kira 3, 2, 1. Okey. Kita masuk dalam gambar kita. Dekat drone ni nampak. Dengan harapan. Dengan harapan. Tak mungkin. Kalau nampak ada yang 3 kilometer dan tempat lain 2 kilometer. Buat 2 sikit. Okey. Dipersilakan tetamu-tetamu kehormat berada di ruangan pentas utama atau platform utama kita. Kalau bisa lepaskan lah. Lepaskan itu. Baik, kita bersaksi seketika sekejap. Jadi saya pasti juga media dan juga video berada di ruangan harapan. 3 kilometer katanya. Wow. Saya pun tak sabar. Baik. Adakah anda tahu bersedia? Ya. Dengan kiran 5, 4, 3, 2, 1. Kepada semua pelari, terutama sekali kepada anda yang membawa anak-anak, diminta untuk berhati-hati dan tetap menjaga keselamatan anda. Kepada semua pelari, kita dapat berjumpa bersama kita lagi di dalam podcast utama. Cepat, aku dah kat sini. Tak boleh dia rapat-rapat. Sekejap tu dia orang lari, sekejap lagi dia orang jalan lah tu.
Kempen nak lalu. Peserta Sukma. Wait, tunggu bukit. Sekejap lagi naik bukit tau sebelah tu. Belakang panjang. Dia kompok ramai jalan. Ayun, pasti kena pasang. Dari sini, dari. Wait, let's go. Seketika bersama dengan kesemua tetamu terhormat pada hari ini. Dan mana Sukma selama 2026 masih terus membara untuk edisi 22 ini.
Ha? Ada mineral. Baiklah, tuan hadirin yang dihormati, untuk majlis seterusnya, majlis ini mempersilakan ada lawatan ke reruai yang telah pun disediakan. Dipersilakan Yang berhormat Datuk Dr. Hanif Rizal Abidin ditemani bersama Aku beli. Oh, guna ni color crayon Ya, kita guna crayon. Kenapa crayon? Sebab dia dia oil based. Walaupun sekarang besar apa, crayon apa, yang mana yang boleh larut dengan minyak, yang tak boleh campur dengan air. lilin tu, lilin crayon tu cairkan dalam ni kan? Cairkan dalam minyak. Ada campuran bahan lain ke tak ada? Kita tak ada dah. Last kali kita letak pewangi. Pewangi, crayon dengan pengeras. Itu je. Itu apa tadi? Pengeras. Oh, kan. Pengeras ni lah yang akan jadi lilin. Kalau tak ada benda ni, tak ada faktor pengeras dia. Guna agak-agak tak boleh? Tak boleh, nanti makanlah pula. Tak jadi dah terbakar. Rosak dia. Nanti kalau dah bakar, sumbu je habis, minyak tak habis. Ada kopak sumbu je. Tapi bakar jangan bakar dalam tu, nanti dah keras, celup dengan air panas, keluarkan letak dalam kaca kan. Sebenarnya ni. Dia ada letak dalam tu bakar. Tapi kami banyak Pengeras ni mana nak dapat? Mana ni? Dekat Daiso ada, dekat Shopee ada, online semua ada. Ni dekat mana ada? Dah, semua dah. Lepas tu cairkan macam cairkan coklat. Nak wangi, taruh pewangi lah. Nak chop dah siap tu, letak dalam acuan lah. Sebelum dia mengeras, taruh sumbu. Kalau tak dapat ni, pakai batang lidi, ikat tepi, letak sumbu. Nak pegang dia. Nak chop Mari sini.